Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Welcome back my YouTube channel. Okay geng, video kali ni saya nak tukar rumah plate kereta. Tengok, dah pecah dah, dah hozor. Okay, kita nak tukar dengan rumah plate yang baru, lagi cantik, lagi mantap geng. Ni kita order tempah. Okay, dekat Shopee. Ni dia. Okay, chrome, frame chrome. Okay, Daihatsu saya letak. Okay, logo tu. Ni dia. Mantul geng, mantul. Okay, jom kita buka. Okay, pemasangan senang je, tak susah. Memang senang sangat. Cara nak buka ni senang je. Okay, just tarik je ni. Yang ada lock dia ni. Tarik je ni. Memandangkan dah huzur dah. Kita pun nak tarik deras-deras pun boleh, tak ada masalah. Okay, ni. Okay, dah keluar dah. Okay, so ada skru ni. Nampak ni skru luar ni. Okay, kita akan pakai cordless. Okay, kalau tak ada cordless, screwdriver pun boleh. Kita akan buka ni lah. Untuk depan ni memang senang sikit lah. Okay, untuk belakang tu nanti kita nak pasang, kita kena umpil ni pakai screwdriver leper macam ni. Okay, kita nak umpil sikit dia punya nombor plate tu untuk dapatkan skru dia tu. Okay, nak bagi nampak skru dia tu, kita kena umpil lah. Okay, tak apa, kita buat depan dulu. Okay, kita buka dah ni. So inilah rupa dia. Okay, nampak kotor. Nanti kita cuci-cuci sikit lah. Okay, kita cuci-cuci sikit sebelum nak pasang. Pemasangan senang je guys, tak susah. Tak ada cordless, pakai screwdriver. Kalau ada cordless, okay, bonus. Sebab cordless ni memudahkan kerja. Okay dah. Kita nak cuci-cuci sikit, bagi bersih, baru kita pasang yang baru. Okay, dah cuci dah. Okay, tak apa-apa bersih, tak apalah. Okay, jom kita pasang. Ni dia. Sebelum nak pasang tu, benda ni dia tak tap lagi. Okay, macam ni. Kita angkat dulu. Dia datang dengan double tap. So nanti kita akan buka ni pabrik dia dan kita akan tap lah. Okay, sebelum tu kita pasang frame dia dulu. Ni kat sini. Okay, jom kita pasang. Pemasangan senang sangat. Okay, pemasangan skru kat sini ya. Ni skru kat sini, hujung ni, hujung ke hujung. Okay, pasang. Pasang lagi. Okay, jangan ketat sangat, nanti takut pecah. Okay, dah. Okay, nanti kita akan buka double tap ni dan kita akan tampal dia punya nombor plate ni. Okay, sebelum nak tampal tu jangan lupa, okay, buka pelapik dia ni yang kat belakang ya. Baru dah buka, baru kita tampal. Okay, kat sini. Okay, double tap dah buka. Okay, pelapik belakang ni pun dah buka. So jom kita tampal. Okay, sebelum tu benda ni masuk dulu kat bawah ni. Ni ada lubang kan. Okay, dia masuk. Lepas tu tangan kat bawah ni tahan. Okay, ukur 6. Tolak je. Okay, kita tolak. Okay, tekan-tekan lah. Okay, so macam mana? Nampak cun tak? Cantik. So jom kita akan pasang ke belakang pula. Okay, yang untuk nombor plate belakang ni. Depan dah settle. Okay, pasang kat belakang ni senang je. Okay, kita pakai screwdriver lepek ni, cungkil macam ni lah. Okay, tapi memandangkan dah tanggal dah. Okay, gambar tak kuat, jadi kita tarik je lah. Okay, dah tarik dah. Ada skru ni, dekat sikit. Nampak skru ni. Kalau kita buka skru ni. Okay, buka.
pastikan benda ni nombor plate. Yang belakang ni panjang, saya punya ni just pendek je. So yang ini punya span untuk yang asal ni kita buka dan kita cuci. Okey. Kita cuci dulu baru kita pasang. Dah cuci dah. Okey, dah bersih. Cuma yang inilah bahagian tempat kesan span ni tak dapat nak dibersihkan lagi lah. So tak apa, nanti next kita cuci. Kita pakai alat untuk menanggalkan benda ni. So jom kita pasang. Ini skru. Pasang dekat lubang itu. Just ukur ngam-ngam, bagi tengah-tengah dan pasang. Macam biasa, jangan cepat sangat, jangan pecah. Dan satu lagi. Nampak lubang tu. Masuk skru. Dah pasang dah. So pastikan dia tengah-tengah, center. Okey, macam ni. Ujung nampak ni. So jangan kat sini lebih, sini kurang. So nampak. So kena pastikan tengah-tengah, barulah nampak mantap. Okay. So kita buka dulu pelapik ni dulu, belakang ni. Sebelum nak tampal, pastikan buka dulu pelapik ni. Okey, buka. Macam biasa. Ada longkang kat sini. Kita masuk dulu longkang tu. Dan pegang. Kita pastikan itu tekan sikit di atas. Okey. So dah settle. Okey, tukar nombor plate. Tekan sikit. Okey. Ni macam ni. Okey, nampak slack sikit lah benda ni. Okey, dengan hitam-hitam ni tak apa. Nanti ada chemical kita pakai untuk hilangkan. Don't worry, benda ni senang je nak hilang. Okey geng, jumpa next video. Settle.